Apakah hukum lepas solat jemaah subuh baru buat solat sunat subuh sebab tidak sempat tadi? Bagus. Dengar baik-baik. Kamu yang solat sunat subuh ataupun tidak. Sebab mari ni rugi kalau kita tak dengar. Bila kita dengar, kita faham, dapat pahala dah situ. Bila kita faham, kita ingat dalam hati kita, tak bergerak dah. Kalau orang tanya kita insya-Allah ataupun 50 tahun lagi, tahun 2075 ada orang tanya kita bila-bila, kita kata insya-Allah aku ingat lagi 50 tahun lepas di Masjid Bala Besar. Faham lagi? Boleh jawab soalan. Nak jawab soalan, tak mesti janggut macam aku. Misal Kobo boleh jawab soalan. Nak jawab soalan tak wajib pakai piah gini. Pakai topi sudu ada tulis Bosco pun boleh jawab soalan. Faham? Nak jawab soalan tidak wajib pakai jubah, pakai seluar jin pun boleh jawab soalan. Janji kita tahu jawapan yang betul. Baik. Dia kata dia pergi semayang subuh, tak dang semayang sunat subuh. Jadi rugilah. Boleh tak semayang sunat subuh lepas fardu subuh? Faham lagi? Kalau faham soalan, mudah faham jawapan. Nabi kata rak'atani minal fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Pahala semayang sunat subuh mahal daripada bumi ni lagi. Faham lagi? Mahal pada bumi lagi. Kalau Bala Besar ni seluk tanah dah 150,000, dah bumi berapa juta harga. Allah bayar harga mahal pada bumi kepada orang semayang sunat subuh. Dia ni mari tak dah komak dia hangat. Faham lagi? Mungkin tu bila dak kenang ke dia. Faham lagi? Tu bila tak mau komak lagi, tengok dia yang datang ni mari dah walanung. Allahu akbar. Bang, dia komak dia. Jadi tak dah nak semayang sunat subuh. Faham? Boleh tak semayang sunat subuh selepas fardu subuh? Jawabnya boleh. Dalam Sunan Abu Daud, seorang laki-laki lepas semayang fardu subuh dengan Nabi, dia bangun pula semayang sunat. Nabi tengok. Habis semayang, Nabi tanya, wahai laki-laki, mu semayang dia 2 rakaat lepas semayang subuh? Kata laki-laki itu, tadi aku tidak sempat semayang sunat subuh. Fasakatan Nabi, lalu diam Nabi mendengar jawapan. Apa makna diam Nabi? Kata ulama, betul laki-laki itu bertindak. Faham? Daripada hadis itu, siapa yang tak dang semayang sunat qabliyah boleh buat selepas daripada semayang atas nama qadha pun boleh, tak nama qadha pun boleh. Hukumnya dapat pahala sama. Faham tak ke?